Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Ghazali Bindin, Penasihat Sekretariat Himpunan Anak Kedah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Encik Chia Han Hui, Ketua Pegawai Eksekutif Anchor Communications. Seterusnya barisan wakil daripada pihak ISTA, ahli jawatan kuasa program serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Jadi pada malam ini kita amat berbesar hati kerana kita dapat berkumpul dalam bengkel keusahawanan ISTA yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta pendedahan yang berguna kepada semua peserta yang hadir. Jadi bagi memberkati perjalanan majlis kita, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Muhammad Azri Muaz bin Zahari untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratmu kerana dengan limpah kurnia dan izinmu dapat kami berkumpul pada malam ini bagi menjayakan bengkel keusahawanan ISTA. Ya Allah, Kau berkatilah majlis kami pada malam ini. Kau limpahkanlah rahmat dan keberkatan-Mu ke atas setiap usaha yang kami lakukan. Semoga segala ilmu yang dikongsikan memberi manfaat, menambah pengetahuan serta menjadi panduan berguna kepada kami semua. Ya Allah, kurniakanlah kefahaman yang jelas kepada kami. Bukakanlah pintu hati kami untuk menerima ilmu dengan sebaiknya. Dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-Mu yang sentiasa berusaha dan berjaya di dunia serta di akhirat. Ya Allah, kami juga memohon agar Engkau pemudahkan segala urusan penganjuran program ini. Kau berikanlah kesihatan, kekuatan dan kelancaran kepada semua yang terlibat. Serta jauhkanlah kami daripada segala perkara yang tidak diingini. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah majlis kami ini dengan keberkatan dan keredaan-Mu. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Saudara Azri Muaz atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya kita akan meneruskan majlis dengan ucapan aluan sekaligus perasmian bengkel pada malam ini. Dengan ini, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Ghazali Bindin untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan bengkel kita pada malam ini. Dipersilakan Doktor. Terima kasih saudari pengurusi majlis, saudari Najihah ya. Okey, Saudara Habib ya, Habib Hafiz, apa khabar Saudara Habib? Alhamdulillah baik, Prof, berjumpa lagi. Jumpa lagi ya, alhamdulillah. Gila, kamu tak dengar suara kan? Saya difahamkan malam ini juga ada Mr. Tia ya. Hello Mr. Tia. Hai, halo. Tia di sini. Encik Ibnu Farid ada? Ibnu Farid. Ada ni sebelah. Ada sebelah. Saya dekat sebelah. Sebelah. Okey, terima kasih semua yang sudi bersama-sama kita pada malam ini lah. Okey, pertama sekali saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini lah dalam satu bengkel ISTA yang kita rancang. Saya ingat agak lama juga ya, Cik Habib kan. Tak apa, sebab kita ada ni lah exam apa semua, tak apa. Jangan sebab cuti cuti semester lah, lepas tu bulan Ramadan lah, raya dan sebagainya. Jadi dia drag beberapa bulan lah. Walaupun bagaimanapun kita tetap berada di dalam perancangan kita lah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih lah kepada Cik Habib ya, dan juga tim yang dapat meluangkan masa pada malam ini. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah kerana daripada buat-buat panjang hari itu ya, buat-buat malam tu
sembang-sembang. Saya pun sebenarnya secara kebetulannya pun ya bertemu dengan Cik Habib di satu program dekat Geser beberapa bulan yang lalu. Ya, sebenarnya program itu program sastra, tapi kebetulan Cik Habib ada kat situ. Saya pun berjumpa dengan dia, sembang-sembang, dan di situlah saya ingat tercetusnya idea ya untuk kita menjayakan program kita ini, sebab saya melihat bahawa saya kebetulan sebagai penasihat ya, sebagai penasihat himpunan anak Kedah. Jadi sebagai penasihat ni sebenarnya saya akan membantu satuan lah. Satuan ni semuanya daripada anak-anak Kedah. Betul kan, membantu mereka menjayakan program, memberi penasihatan ya, dalam menjayakan program-program lah ya, dalam setiap sidang. Jadi pelbagai program lah sebenarnya kita rancang ya, program berbentuk kebajikan, apa nama ni, kesenian lah, kebudayaan lah, dan hari itu pun kita buat karnival. Mesti yang lalu kita buat karnival di Dewan SITC. Jadi alhamdulillah untuk kali ini saya kira mungkin saya tak dorongan daripada Allah SWT jugalah menemukan saya juga untuk kita merealisasikan satu bengkel ya, apa nama yang saya nampak hari itu dalam gambaran saya lah, dia berbentuk apa nama tu elemen keusahawanan kat situ lah ya, dan mungkin dapat membantu kalangan ahli ataupun mahasiswa di GPSI untuk menjana pendapatan sampingan. Maklumlah sekarang ni kalau kita tengok dalam keadaan situasi sekarang yang tidak menentu global ekonomi ni, mungkin kita dapat mencari apa nama mencarilah ya sesuatu peluang ya bagi mahasiswa yang mana boleh, yang mana dapat membantu mereka lah ya. Saya tahu dari kalangan mahasiswa ni sebenarnya ada yang daripada kalangan B40 lah, Asnaf lah ya, macam-macam apa nama tu latar belakang mereka lah, daripada kalangan keluarga, dan ada yang juga pemohon apa zakat ya, daripada zakat kita lah dari universiti. Jadi saya kira mungkin malam ini kita akan memberi satu pengetahuan baru dan peluang juga saya kira untuk para mahasiswa ya, dan harapan kita Cik Habib dan rakan-rakan dapat memberi pencerahan lah ya kepada para pelajar pada malam ini, yang saya tengok ramai juga ya, 100 orang lebih ni ya, agak ramai juga lah ya, dalam platform GM. Itu kita bincang kalau boleh, itulah saya kata apa nama untuk pertama ni kita buat dalam bentuk online ni. Sebab apa? Sebab kita mungkin memerlukan pencerahan. Kalau perlukan sesi pertemuan, mungkin kita akan aturkan lagi lah selepas ini. Tapi pada malam ini lebih kepada nak memberi gambaran apa yang ada di dalam program platform ni lah ya, telefon ni. Jadi insyaAllah harapan saya kepada semua mahasiswa agar memberi fokus ya, memberi tumpuan lah ya kepada apa yang disampaikan kepada oleh Cik Habib dan rakan-rakan. Dan kalau ada apa yang tak faham ya, boleh bertanya terus ya tengok malam ini. Boleh ya Cik Habib ya? Boleh lah. Akan ada sesi Q&A untuk mendapatkan pencerahan ya. Jadi dengan semua diam lah ya. Harapan saya dengan membiarkan masa ni berlalu dengan Cik Habib, dengan rakan-rakan saja yang menyampaikan, tapi kita mungkin ada benda yang kita kurang memahami ke umpamanya, jadi bertanya lah ya. Kalau kita rajin bertanya, mungkin kita akan dapat menangkap apa yang nak disampaikan ataupun apa yang sebenarnya di sebalik program ini.
Ya, insya-Allah saya doakan semoga program ini menjadi titik tolak kepada anak Kedah untuk terus mengadakan program-program berbentuk ketawanan ni, bentuk yang boleh membantu para ahli dan juga mahasiswa sekalian tim menjana pendapatan dan sebagainya, insya-Allah. Dan ia sekaligus akan mengubah ataupun akan memperolehilah dari segi memberi manfaat dari segi kebajikan, ya, umpamanya, insya-Allah. Jadi dengan lepas bismillah, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Cik Habib, Sama-sama. Cik Farid, Ibnu Farid. Ibnu Farid dan juga Mr. Tia yang sudi meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah semoga malam ini akan memberi manfaat yang besar lah kepada semua yang hadir. Jadi dengan apa bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikanlah ya program Easter pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ghazali Bindin atas ucapan dan perasmian yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada pihak ISTEL. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Ketua Pegawai Eksekutif Anchor Communications iaitu Encik Tia Han Hui untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Halo, selamat petang semua sekalian, dan terima kasih kepada Cik Habib menjemput saya. Saya pun merasa amat bangga dapat berhadir sesi online ini untuk mengongtikan kita punya program daripada ISTEL ni. Sebenarnya ISTEL adalah satu company yang baru-baru kita belum rasmi lagi kita beri pelancaran, tapi kita baru masuk market sebagai satu telco yang terbaru, dan kita bukan setakat telco sahaja di mana hanya jual SIM card, tetapi kita ada satu program untuk menolong sesiapa yang ingin menjana pendapatan yang berturut-turut dan tidak perlu modal yang tinggi, dan bolehlah capai menjadikan satu program untuk sesiapa nak jadi tauqif demi sendiri. Okey. Di sini saya minta maaf tidak dapat nak join meeting ni untuk satu sesi yang sepenuh ni sekali lagi saya amat terima kasih kepada Encik Habib. Cik Emnu akan mewakil ISTEL untuk menerangkan dan menjelaskan dan menjawab soalan-soalan tentang program ISTEL Kurna. Daripada sejarah saya pernah menjana ramai pelajar daripada universiti dapat income 5 angka setiap bulan. Masa dia orang full time ke atau dia orang buat part time. Cik Ibnu boleh jadi saksi saya. Okey. Sebelum kita, saya rasa lah ini adalah peluang yang amat bagus untuk semua, sebab company ini baru-baru nak lancar program ni. Ini program yang terbaru di market ni. So dengan tidak membuang masa kepada semua, saya sekali lagi lah saya amat terima kasih kepada Cik Habib untuk jemput saya untuk membuat pembukaan ni untuk online ni lah. So I harap semua orang yang hadir online meeting ni sila dengar dengan teliti dan tanya soalan yang ada. Semua soalan boleh dijawab, dan kalau ada peluang bolehlah ISTEL buat satu talimat yang fizikal yang besar di Polis di Polis UPSI di Tanjung Malim, Mr. Chia. di Tanjung Malim, dan kita akan buat satu program khas untuk student dan orang yang hadir di sini. Okey,
saya terima kasih kepada semua dan I hand over to Cik Habib. Terima kasih. Terima kasih Terima Mr. kasih. Syah. Terima kasih Mr. Syah. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Habib Hafiz. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Alif dan juga Cik Anim kerana niat kita tu untuk belajar berkenaan dengan produk ataupun lebih tepat lagi menjana pendapatan hanya menggunakan handphone. Pada malam ini kita telah bermula dengan baik sekali. Terima kasih juga kepada Mr. Chia. Terima kasih juga kepada tim. Jika kita ikutkan jadual ni, sebelum ni memang kita nak buat di UPSI, right? Tapi disebabkan peperiksaan, kemudian puasa, so kita hold dulu sampailah 4 hari bulan 4 ini. Saya mengucapkan terima kasih juga pelajar-pelajar yang dapat menyertai Google Meet ataupun live Facebook ini. So coming soon kita akan berbincang lagi dan kita akan cuba kontak mana-mana lah. Misal kata sebenarnya Dewan UPSI ni besar, betul tak? Saya selalu tengok dalam event-event UPSI memang besar. Contohnya event yang lepas memang besar betul, yang berkaitan dengan Motek tu kan. Wah, saya tengok pun seronok, terkejut saya tengok keseniannya tu apa semua. Jadi kat situ maybe boleh berbincang sebab ada dewan besar yang kapasitinya boleh muat 3,000 orang. Okey, nanti kita boleh pilihlah tempat berdasarkan kepada permintaan. So itu saja. Seterusnya saya serahkan kepada MC. Alright. Terima kasih. Berjumpa lagi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Chia Han Hui dan Encik Habib atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi hadirin yang dihormati, kini kita akan beralih ke sesi pertama iaitu pengenalan Istel dan model perniagaan. Jadi dalam sesi ini, para peserta akan didedahkan dengan pengenalan mengenai company Istel yang akan dikongsikan oleh pihak penceramah. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan penceramah kita daripada pihak Istel, Encik Ibnu Farid untuk memulakan sesi. Majlis mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan dan semua pelajar-pelajar UPSI dan terima kasih kepada Prof. Madya Ghazali Bindin selaku penasihat hak UPSI dan terima kasih juga kepada Tuan Habib menjemput saya sebagai presenter untuk bisnes Istel. So Istel ni sebenarnya kita baru bermula. Okey. So pendaftaran pun baru lagi iaitu pada 2 hari bulan Mac. So dalam pendaftaran 2 hari bulan Mac ramai yang nampak untuk melakukan atau menjana pendapatan di dalam Istel dan alhamdulillah setakat ni dah ada mencapai seramai 24,000 orang di dalam Istel. So kita menjangkakan dari hari ke hari akan ada ramai orang yang akan menggunakan Istel. Sebab apa? Sebab Istel memberikan satu platform untuk rakan-rakan menggunakan SIM card Istel ataupun anak-anak muda sesiapa sahaja. Especially mereka yang telah berumur 18 tahun dan ke atas. So sesuailah untuk student UPSI menggunakan SIM card Istel. So untuk makluman kepada semua rakan-rakan, SIM card Istel kita ni menggunakan signal daripada U-Mobile dan sedia maklum semua, untuk makluman kepada semua, signal U-Mobile semakin hari semakin cantik sebab syarikat U-Mobile sendiri telah melakukan gerak kerja untuk memberi signal ke seluruh Malaysia dan pencawang-pencawang yang baru pun akan diwujudkan khas untuk U-Mobile dan kita pun terpalit juga. Maksudnya Istel pun terpalit juga. So kalau rakan-rakan tengok dekat paparan sekarang ni, Istel ni kita ada JV dengan U-Mobile. Dah sign kontrak dah. So kita menggunakan SIM card U-Mobile. So seluruh Malaysia nanti semua signal yang ada di pasaran yang mana kawasan-kawasan yang tak ada signal tu dia akan terima signal yang cantik. Dan high speed data. So untuk Istel special khas untuk pengguna-pengguna Istel semuanya high speed data.
tiada yang slow data. Kalau high speed tu kalau kita tengok, macam saya dah test dah banyak kawasan, even saya balik kampung ke Johor, masa musim raya pun saya tengok ada yang sampai 300 Mbps, 400 Mbps dan ada sampai 900 Mbps. Maksudnya apa? Maksudnya speed tu sangat cantik. Dan juga untuk SIM card Istel, data yang diberikan sangat-sangat besar. Okay. So basically, okay, kalau market sekarang ni memerlukan data yang besar, yes, Istel ada memberikan data yang sangat besar. Okay. So next slide. Okay. Kalau tengok pada paparan yang di depan ni, okay, who is Istel? So rakan-rakan tengok, sahabat-sahabat semua tengok, okay, di mana Istel menggunakan signal daripada G-Mobile. Dan Istel juga bukannya biasa-biasa. Okay, kita ada SIM card, okay, kita ada eSIM, kita ada IoT SIM, kita ada home wifi, kita ada device bundle. Dan juga kami pun pengguna-pengguna SIM card Istel yang menggunakan SIM card Istel, of course mereka akan menggunakan aplikasi Istel. Dan aplikasi Istel ni juga sekiranya ada duit yang daripada kita punya commission, profit kita masuk ke dalam Istel dan kita boleh gunakan kita punya handphone seperti mana seolah-olah macam touch and go. Okay, duit ada kita terus QR dalam Istel sendiri. So, whatever yang kita ada dalam Istel tu, duit yang ada kita boleh pergi kat mana-mana kedai dan kita boleh buat bayaran menggunakan kita punya apps Istel. Okay, itu kelebihan dia. Okay, bagus ke bagus? Kalau bagus, tolong komen bagus dekat bahagian apa? Kita ada Google ni kan, komen kan. Okay, so seterusnya ya. Okay, seterusnya. Okay, ini bukti. Okay, bukti di mana Istel ni mendapat lesen daripada MCMC. Okay, nampak di situ. Okay, yang sebelah kiri Anchor Communications yang Berhad, okay, license untuk menjalankan bisnes SIM card. Bisnes untuk lesen MCMC lah. And then yang kedua, kita ada ASP, okay, pemberi perkhidmatan aplikasi. Okay, ini pun daripada MCMC juga. Jadi lesen kedua-dua ni memang kita dah ready dah. Okay, Alhamdulillah. Alright. Seterusnya, ini yang paling bagus. Okay, yang paling bagus yang mana bila kita dalam satu platform, kita fikir, betul ke patuh syariah? Jangan risau, jangan gusar, jangan khawatir. Ya, kita dalam Istel ni telah disertified, okay, patuh syariah. Okay, nampak nama company tu, Anchor Communications yang Berhad. Tajuk dia Istel Membership Program. Okay, so daripada siapa? Daripada Mashrif Advisory oleh Mazrul Syahir bin Marzuki. So kita dah ada dah certified syariah compliance, Alhamdulillah. Okay, apa lagi yang ada? Okay, yang ini kita akan cerita kemudian. Ini dia punya lakaran untuk commission bonus. Okay, alright, sekejap ya, terlepas. Okay, seperti mana yang saya telah bagi tahu awal tadi, okay, data yang ada untuk Istel ni sangat besar. Okay, kalau tengok dekat sini, kita boleh baca satu persatu, ada 12 perkara yang sangat bagus untuk semua pengguna-pengguna Istel. Yang pertama, line dan coverage U-Mobile. Okay, ada juga saya dengar kawan-kawan ada guna SIM card U-Mobile, dia kata jadi dia agak slow lah. Okay, so sebenarnya untuk pengguna-pengguna mobile, okay, berbeza dengan pengguna-pengguna Istel. Istel dapat privilege untuk bagi data yang speed laju. Untuk e-mobile lain kategori. Jadi kalau kita gunakan kedua-duanya dalam satu masa, kita akan nampak difference dia. Okay, kita ada speed test untuk Istel dan kita ada speed test untuk e-mobile. Jadi alhamdulillah Istel diberikan kebenaran untuk memberi high speed data. Okay, so SIM card kita adalah SIM card prepaid, top up reload kita adalah Istel,
boleh kekalkan nombor lama, boleh pilih nombor baru. Dan boleh pilih nombor baru ni memang best. Siapa-siapa yang nak tahu, nanti kita boleh tunjuk cara-cara pilih nombor baru ni. Sebab apa? Sebab contoh tarikh lahir, katakanlah hari ni 4 hari bulan 4. Okey. So 4 tahun bila? Tahun 80. Okey, 89. 4489 contoh. Cari dekat dalam istilah 4489. Adalah jumpa 4489 atau 44 something lah, ikut tahun lah kan. Ataupun tengok IC. So IC kita ada belakang tu ada nombor-nombor yang kita suka, ataupun nombor plate kereta, ataupun nombor plate motor. So kita ada kenderaan kan, kita sukalah nombor kereta ni nak matchkan dengan nombor telefon pun boleh juga. Okay, so pilih nombor baru. Dan yang seterusnya, data kita boleh carry forward. Macam mana kita nak tahu data kita boleh carry forward? Kalau tengok pada sebelah paparan tu ada RM35, RM50, RM35, RM50, RM68, RM98. Tengok pada tajuk high speed data. Okey, high speed data sekiranya tak habis boleh dibawa ke depan. Okey, maksimum 2 kali ganda. Kalau macam yang RM35, kita dapat 200 GB. Kalau tak habis dalam 1 bulan tu, kita katakanlah kita guna 100 GB. So bulan depan sebelum tamat tempoh, kita top up dulu. Sekejap serak suara. So sebelum tamat tempoh, kita top up dahulu RM35. Jadi company akan automatic tolak daripada RM35, kita dapat 200 GB. Ada baki lagi 100. So total jadi 300. Sama juga dengan RM50, ada 500 GB. Maksimum company boleh bagi sehingga 1000 GB. Okey, banyak ke banyak? Kalau banyak, tolong komen banyak ataupun thumbs up. Okey, sebab saya nak tengok ada tak yang mendengar apa yang saya telah cerita pada pagi ni, malam ni. Okey, sorry. So, panggilan tanpa had. Okey, panggilan tanpa had memang sangat bagus. Okey, tapi ada FUP. FUP je sampai 1000 minit saja. Okey, hotspot penuh. Now, hotspot tu apa dia? Hotspot tu contoh, katakanlah kita ada hotspot yang RM35, 100 GB. Semua kita boleh pakai hotspot. Okey, untuk yang RM50 ada 500 GB. 500 GB ni pun boleh hotspot. Sama juga dengan RM68 ada 700 GB, RM98 ada 999 GB. Semua boleh hotspot. Okey. Blacklist, yes, boleh daftar, no problem. Tiada kontrak, memang tak ada kontrak. Kita daftar hari ni, lepas tu katakanlah kita tak sesuai lah, tak nak lah. So, boleh, tak ada masalah. Sebab kita tak ada kontrak. Okey. Tiada tarik luput dan peluang jana pendapatan. Okey. Dan juga pendapatan yang kita terima ni kita boleh wariskan. Okey. So, di sebelah tu ada berkenaan dengan RM35 itu adalah top up yang ada. Top up yang masuk terus kita boleh convert kepada data. Okey. Kita nak yang mana ikut kita punya suka. Katakanlah RM35 ni tak cukup lah, kita nak gunakan RM50. Dan kita tengok juga kita punya phone semasa yang kita gunakan sekarang. Contoh, ada pernah saya jumpa dia gunakan dia punya bil ataupun dia punya prepaid sampai RM70, sampai RM80. Lepas tu bila kita advise dekat kawan saya ni, ambil lah Istel, bulan-bulan RM50 je. Jadi kau ada penjimatan dekat situ. Lepas tu dia kata, banyak ni 500 GB company bagi. Ya, company bagi 500 GB. Memang muntah. muntah data. So memang kita gunakan pun tak habis. Jadi company berbesar hati untuk memberikan data yang besar. So RM50 setiap bulan, komitmen memang insya-Allah cukup. Alright. So seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang ini dalam Istel. Dalam Istel kita untuk jana pendapatan, of course company bagi macam-macam kepada kita untuk kita dapat benefit daripada company. Okey. Yang pertama, top up dapat kredit percuma. Okey. Yang kedua, berbelanja dapat cashback. Yang ketiga, untung runcit SIM card.
Yang keempat, komisen pendaftaran. Yang kelima, komisen top up rangkaian. Yang keenam, komisen naik pangkat pun ada. Yang ketujuh, komisen leadership, komisen pembelian barang, e-com dan komisen ESK. Pelbagai. Okey. Bonus-bonus ni kalau kita cerita malam ni memang orang rasa banyaknya company bagi ni. Yes, memang banyak company bagi. Alright. So, kita teruskan kepada next slide ya. Okey. Yang ini yang pertama yang kata ada top up kredit kita top up tapi kita dapat cashback. Okey. So, untuk top up RM35 yang kita top up hari ini, keesokan hari itu dapat RM2 seposen. Untuk RM50 top up hari ini, besok tu dapat RM5. So, untuk top up kredit percuma ni, company akan bagi tahu dalam masa yang terdekat bila boleh bermula. So buat masa ni belum lagi bermula, tetapi inilah yang company nak bagi. Company nak bagi tahu. Pernah tak rakan-rakan semua dengar bila kita top up ada dapat lagi extra kredit? Tak pernah kan? Yang ini ada. Okey, top up 35 dapat RM2 seposen. Top up 50 dapat RM5. Esoknya dalam masa 24 jam. Okey. So, berbelanja dapat cashback. Okey, yang bagusnya bila kita ada duit dalam kita punya wallet, kita berbelanja dekat mana tahu? Kita berbelanja dekat kedai-kedai yang menerima Istel. Okey, so kita QR saja. Cashback tu nanti akan masuk kat kita punya wallet. Okey, bayar yang sama. Contoh harga barang tu, contoh air mineral ni. Okey, air mineral ni harga RM1. Okey, kita bayar yang sama tapi kita dapat cashback. Bagus ke bagus? Kalau bagus, thumbs up. Okey, so ini air, belum baju lagi, belum barang-barang lain, belum susu, belum tepung, belum beras lagi, macam-macam. So kita berbelanja, kita dapat cashback. Dan syarikat sangat-sangat baik hati memberikan cashback kepada kita. Sebab apa? Sebab syarikat nak kita sentiasa tengok dalam kita punya Istel ni, kita ada duit dalam Istel lah, kita nak shopping kat mana So, kita tak perlu bawa duit dah. Tak perlu ada duit fizikal dalam beg, just ada Istel dan dalam Istel tu ada bonus, ada income. So, kita boleh gunakan duit daripada situ untuk kita berbelanja di mana-mana kedai yang ada QR. Okey. Next. Okey, akan datang. Ini akan datang. Microlending, home wifi, device bundle, postpaid. Okey, microlending tu apa? Okey, pernah dengar tak? Shopee Pay Later. Ataupun dekat TikTok, kita ada TikTok Pay Later. Pernah dengar kan? Okey. So, Istel pun ada macam tu juga. Akan diberikan benefit kepada setiap pengguna Istel. Okey, mereka boleh ambil microlending di dalam Istel. Contoh, katakanlah dibenarkan untuk ambil RM500. Jadi bayar bulan-bulan, selama 12 bulan kita perlu ada komitmen untuk bayar yang kita ambil RM500 tu. Istel benarkan untuk ni. Okey, so bila ada rakan-rakan yang mengambil microlending, so kita sebagai penaja pun kita ada benefit juga. Ada juga kita punya orang kata commission lah di dalam whoever yang ambil microlending tu. Okey, untuk home wifi. Home wifi ni kalau sahabat-sahabat semua, adik-adik rakan-rakan yang tengah menonton live ni, so untuk home wifi tu apa? Home wifi tu adalah kalau kita kat rumah kan kita ada modem. Okey, modem wifi kan. So, modem wifi ni kita masukkan SIM card Istel. Kita ambil yang RM98. Kan? Satu rumah boleh guna. RM98 ada 999 GB. Okey, satu rumah boleh guna. Katakan tak perlulah sampai 999 GB, kita ambil yang RM68 pun boleh. Okey, terpulang ikut pada keadaan semasa. Jadi SIM card kita tu kita onkan data dia dan kita terus masukkan dekat home wifi.
So satu rumah boleh guna. Dan saya diberitahu syarikat dah buat testing dah untuk produk home wifi ni, dan produk ni memang bila dia test dia punya speed tu memang sangat cantik. Tinggal tunggu bawa masuk ke sini, ke Malaysia, ada print logo Istel dekat home wifi tu, ada box dia, ada dia punya whatever yang perlu disediakan. Jadi home wifi ni akan diletak di dalam aplikasi Istel. Jadi semuanya boleh beli daripada situ. Just klik je satu button dekat dalam kita punya Istel tu untuk kita beli device tu, home wifi tu. Nanti company akan hantar. So macam ejen macam saya tak perlu nak pegang banyak stok dekat rumah. Kau nak beli tak? Tak ada. Semuanya dalam mall. Istel ni dia ada mall, so boleh beli dekat dalam tu. Device bundle pula kepada sahabat-sahabat yang minat device bundle ni, kita ada iPhone. Kita ada iPhone, yang mana iPhone ni refurbished iPhone, dan paling bagus, bukannya refurbish yang tak elok, tapi dia memang kualiti dia memang sangat tinggi lah. Dia ada yang kalau minat 16 Pro, 15, 14, so ada macam-macam kategori kan. Saya sendiri saya tak gunakan iPhone, tapi saya diberitahu itulah yang company akan sediakan, dan company akan letak di dalam aplikasi Istel. Beli daripada situ juga. Beli daripada situ juga. Alright. So postpaid next year. Next year tahun 2027 akan wujud untuk Istel. Alright. So untung runcit. Ni untung runcit ni saya simplified sikit. Semua yang daftar Istel semua start dengan RM10. Namun dalam Istel ni kita ada ranking auto upgrade. Saya kena explain sikit lah sebab teknikal untuk SIM card ni, insentif ni. Setiap orang start dengan RM10. Dan bila RM10 ni, dalam Istel kita panggil elite member, EM. Dan bila elite member nak naik ranking kepada ambassador member, semasa elite member terkumpul commission top up RM500 dalam 1 bulan, maka next month awal bulan, contoh dalam bulan 4, next month awal bulan 5, nama akan naik kepada ambassador member. Sebab apa? Sebab dalam bulan 5 dah capai target commission top up RM500. So SIM card yang pada bulan 5 sahabat-sahabat beli, maka harga jadi sekeping RM8. So kalau ada sahabat yang nak gunakan SIM card Istel, adalah untung RM2 di situ. Dan seterusnya senior ambassador. Yang ini semasa kita ambassador nak naik kepada senior ambassador, commission top up kita RM3,500, maka kita akan naik kepada ambassador. Dan untuk territory partner pun ada juga. Dia punya kategori dia. So harga untuk setiap ranking ni RM8 untuk ambassador, RM7 untuk senior ambassador, dan RM6 untuk territory partner. Jelas je? Kalau jelas tolong thumbs up. Kalau takut yang tak faham nanti, the next soal jawab boleh tanya. Terima kasih. Selain daripada commission top up, kita ada onboarding bonus. Tadi saya cerita berkenaan dengan SIM card insentif. Lepas tu saya cerita berkenaan dengan onboarding bonus. Onboarding bonus ni adalah yang pertama sekali, sekiranya ada sahabat kita yang daftar SIM card Istel, tapi kat sini ada ralat top up RM35. Reload RM35. Ini ada ralat sikit untuk paparan ni, sepatutnya RM35 top up masuk. Tak apa, nanti kita betulkan balik. Right? Tapi untuk pengetahuan kepada sahabat-sahabat, kalau saya berjaya bawa member baru yang menggunakan nombor baru, so kita tengok pada new number. Kita tengok pada new number, nombor baru. Yang bawah tu MMP number, maksudnya kekalkan nombor lama. Dalam masa 1 bulan kita berjaya bawa 10 orang je, maka untuk new number 10 orang yang kita ajak kawan-kawan lah menggunakan SIM card Istel,
So 8 kali 10 orang, RM80 kalau new number. Tapi kalau 10 orang tu kekalkan nombor lama, so 10 orang kali dengan RM13, ada RM130. Yang ini bayaran sekali saja untuk seumur hidup dan dia ikut kategori. Okay, kalau berjaya membawa sampai 30 orang, dia masuk kepada tier 2. Kalau berjaya membawa dalam masa sebulan 50 orang, masuk tier 3. Berjaya membawa paling tinggi 101 orang dalam masa 1 bulan. Okay, so new number RM101 dalam masa 1 bulan. Dan kalau MMP 101 orang dalam masa 1 bulan ada RM20. So kalau 100 kali 13 dah ada RM1,300. Kalau 100 untuk yang RM20 tu kali RM20 dah ada RM2,000. Ini untuk onboarding bonus sahaja. Okay, bayaran sekali sahaja. Oh, okay. So untuk next explanation, okay, kita berpindah kepada Tuan Habib kita. Okay, terima kasih. Alright, salam sejahtera. Berjumpa lagi. Pertama sekali saya minta maaf banyak-banyak. Maafkan kami. Sebab saya terlupa bawa remote. Okay, jadi perkara ini saya akan elakkanlah. Okay. So, boleh saya teruskan? Sila komen kalau saya boleh teruskan, beri smart sikit. Boleh? Komen. Boleh? Okey. Tepukan kepada diri anda. Okey. Ini adalah berkenaan dengan duplikasi 10. Kita punya MC malam ni. Apa khabar? Terima kasih. Baik, Cik. Alright. Jadi, kad RM10. Ini cerita yang simple-simple sajalah ya. SIM card RM10. Kemudian yang lain tu boleh ceritalah. Kalau bang tak ada ke SIM card murah-murah sikit ke, eja-eja sikit dengan sini, boleh. Don't worry. Tadi Mr. Tia dah cakap kan? Okey. So kita harapkan kita dapat buat preview fizikal lah di UPSI. Okey. Contohnya ada di antara kita top up RM35. Okey, ada yang 50, ada yang 80, yang postpaid tu sedia maklum lah kan. Okey. Tetapi di sini contohnya seperti yang Tuan Ibnu terangkan, kita ada top up 35, kita ada top up 50, kita ada top up 68 dan 98. Saya ceritakan part ini bagaimana kita nak menjana pendapatan anggaran 4 angka lah. Sebenarnya duit ni semua orang nak, jangan tipulah. Betul tak? Okey, sebab saya ada anak saudara yang hari tu grad dekat UPSI bulan 2 kan? Cik Najiha, bulan 2 kan? Bulan. Okey, 11, sorry, okey. Seperti yang kita sedia maklum, bukan saya nak menakutkan ke apa, tapi keadaan ekonomi negara, kita sedia maklum lah dengan harga minyaknya, perang apa semua itulah. So yang itu kita letak tepi dulu. Sekarang ni kita fokus apakah peluang yang kita boleh dapatkan daripada nilai RM10 ni. Kalau kita pergi tilai pun, alahai, kadang-kadang tilai pun dah 12-13 kan. Okey, macam anak perempuan saya lagi nak Zeus saja contohnya kan. Right. Saya anggarkan pengiraan di sini adalah RM50 duplikasi 10. Okey, contohnya macam ni, saya senang cerita. Encik Alif beli SIM card Estel. Okey, nanti boleh rujuk kepada Cik Alif, boleh rujuk kepada saya, okey, untuk buat pendaftaran dah selepas ini dengan Cik Anim. Okey. Alif dia borak-borak di time makan ke dekat Padang ke kan. Okey. Ada borak macam mana tahu? Orang nak set income. Macam mana? Update SIM card? Ya ke? Ya ke tu yang kadang-kadang membuatkan kita terlepas peluang bagaimana kita contohnya duplikasi 10 ni nak mendapatkan RM4,000. Okey, RM4,000 lebih lah. Okey. 10 orang ni sebenarnya semua orang boleh buat. Ini saya cerita terus terang ya. Walaupun live tak apalah. Duplikasi 10, okey. Alif taja kawan-kawan dia, geng-geng dia, bilik-bilik dom sebelah dia, contoh dia kan. Okey, 10 settle. Sebenarnya 10 tu tak sampai seminggu settle sebenarnya kalau faham konsep. Right? 10. Nanti yang 10 tu cari juga 10, tak kisahlah family ke apa ke semua, sebab kita akan ada, bukannya akan ada, dah memang ada Zoom meeting, website pun ada. Okey.
Next time kalau contohnya macam opsi, contohnya preview fizikal nanti, okey, Cik Habib boleh malam ni ada tak? Nanti saya buat ataupun Cik Ibnu atau kawan-kawan yang lain kita akan share. Saya akan share pada Cik Anim dan Alif. Anything yang nak, so kita akan terangkan lah. Alif cari 10, kawan dia yang 10 tu pun cari 10, so level 3 akan jadi 1000 orang lah. Ini senang cerita, memang ambil masa. Tetapi sebenarnya kalau kita nak cepat, nak faham, nak dapat duit, kalau 10 tu modalnya kan RM100, kan? Duit raya ada, minta mak cakap je, minta mak cakap. Duit allowance beasiswa ada, semua RM100. Ini cerita sini aja. Kita bagi je percuma. Sebab saya kena terangkan ni supaya rakan-rakan semua nampak peluang ni. Sebab RM10 ni rakan-rakan berikan percuma, fast track nanti kan RM8 kan. Commission top up, kalau top up 35, RM4.55. Okey. Lepas tu top up 50, RM6.50. So kawan Alif top up je 50 contoh dia, Alif dapat dah balik modal duit SIM card tadi. Maksudnya berapa? RM8 campur dengan RM6.50 jadi RM14.50 ya. Okey, RM14.50. Kan dah balik modal. Modal kita 100, daftarkan 10, modal kita dah dapat. Ini contoh, saya kena terangkan supaya rakan-rakan ataupun student nampak peluang ni. Okey? Kalau 10 pendaftaran ni sebenarnya tak berat. Sebab kita andaikan kan selama ni pun UPSI ada 12,000 student, tapi tak semua orang nak join. Tapi kalau yang memang nak duit, benda ni dalam telco boleh kita capai. Ada je. Benda ni tak pelik sebab ada je. Okey? Sebab kan ada telco banyak, so kami pun ada bisnes telco sebelum ni, so memang boleh dapat 13, 3, 8 tu 24%. So faham tak setakat ni? Kot ada nak pertanyaan, nanti kita buka pertanyaan. Jadi itulah, Alif saja 10 cari 10, 100 tu cari 10. Okey, cepat-cepat buat, cepatlah dapatnya. So itulah pendapatannya, anggaran RM4,215 dengan top up RM50. Okey, next saya teruskan. Okey, ini adalah komisen naik pangkat. Alright. Komisen naik pangkat ni, okey, seperti yang Tuan Ibnu terangkan tadi, lebih kurang sama je fakta ni. 13, 3, 8. Cumanya apabila level 4 hingga ke 8 ni, apabila rakan-rakan telah mencapai RM500, so level 4 hingga level 8 ni adalah 1.5%. 1.5%. Okey. Jadi untuk pangkat seterusnya yang 3,500 pun tadi, dia dapat 1.5%. Okey, dan seterusnya. Yang ini sebenarnya kita tak perlu tahu detail sebab kita yang penting kita daftar dulu. Esok lusa orderlah SIM card. Boleh bertanya, rujuk pada Alif ataupun Hanim, okey, ataupun saya. Dah habis event ni, ambil kalkulator. Okey, 10, 100, 1000. Ada orang yang dapat, ada orang yang ambil masa untuk dapatkan. Tetapi cuba rakan-rakan bayangkan, kita buat 10 orang je. Kalau 10 pun dah berapa tu? Selepas 1000 kali 10, 10,000. Cuba rakan-rakan ambil kalkulator, cuba kira. Tolong kirakan somebody kat sini. 10,000 darab dengan 1.5%, okey, top up RM35 saja. Berapa duitnya? Tolong somebody. Boleh dapat? 5,000 lebih lah, okey. 5,000 lebih. Yang itu kita tak tahu dah sebab yang kita biasa kenal adalah penajaan di level 1, 2 je. Lepas tu yang lain semua tu adalah duplicate. Okey. Jadi itu contoh dia. Alright. Jadi kalau kita buat penajaan tu lebih, contohnya nak dapatkan 22,000 kan? Macam mana nak dapatkan 22,000? Ini cerita betul. Okey. Adalah duplikasi 20. Alif taja 20, Cik Anim taja 20, Cik Najiha taja 20. Okey, duplikasi, setiap orang buat duplikasi saja. Duitnya adalah RM22,000. Banyak tu. Boleh dapat. Siapa yang nak buat boleh dapat sebenarnya. Sebab kita akan ada sistem, lepas ni kita akan sediakan sistem automasi webinar. Ada email campaign, ada chatting, semua ada. Okey, yang ini adalah leadership. Sebenarnya rakan-rakan tengok kat sini ya. Elite member, okey? Alright? Ambassador, senior ambassador dan secretary partner. Kat sini dia ada lagi leadership punya intensif. Okey?
Jadi benda ni kalau nak cerita duit aja. Duit, semua duit. Yelah calculator banyak lepas ni juta-juta punya duit, contohnya puluh-puluh ribu. Jadi yang ini saya skip dulu. Yang penting kita adalah pendaftaran. Pendaftaran ni macam mana sebenarnya? Okey. Saya sharekan saya punya live ya, ataupun pengalaman hidup saya lah. Kita nak kenal sesuatu tu, kalau isteri kita kena kahwin dan kita tahulah macam mana kenikmatan tu. Mesti kehidupan ni ada sedih, ada suka, ada duka. Itulah yang berlaku ke dalam kehidupan kita. Dan begitu juga dengan SIM card sebenarnya. Okey. Kadang-kadang nanti kalau kita cerita, oh ini duit macam ni nak dapat, oh sedap cerita kan. Tapi somebody ada yang buat dia dapat, somebody buat tak dapat. Jadi kat situ kita akan gunakan sistem nanti. Step by step, right? Sebab teknologi sekarang AI dah banyak, okey? So kita boleh gunakan je semua sistem tu nanti, right? Jadi ini adalah pembelian barang HQ, contohnya nanti kita ada diskaun lah, macam tu, alright? Yang ini simple saja, right? Yang ini paling best kalau rakan-rakan nak tahu. Saya nantikan peluang ni yang saya nak. Bila kita ada komisen nanti contohnya RM500. Kalau rakan-rakan nak dapatkan e-com bonus booster ni, contohnya Alif transfer duit 1,000 tu masuk ke e-com. Ada dalam apps kita tu. Nak masukkan semua dalam e-com. Klik je button tu, kita tukarkan kepada e-com. Alif transfer RM1,000, company bagi RM500. Contohnya kat sini dia tuliskan, komisen anda pindah ke e-com RM10,000, syarikat tambah 50% RM5,000, so total dalam e-com adalah RM15,000. So RM15,000 ni contoh dia kan, nak buat apa? Nak buat top up, okey? Nak beli merchandise, nak beli SIM card. Manalah tahu ada yang menjadi dalam ramai-ramai ni, sebab bisnes telco ni pengalaman saya lah, kebanyakannya yang berjaya bermula daripada student. Testimoni contohnya, players ataupun leader-leader telco ni, income dia yang nak ke puluh-puluh ribu ada. Dan mereka ada yang bermula dari belajar lah, student. Sampailah habis belajar, ada yang guna komisen pun ada, okey, beli rumah, macam-macam. Yang itu ada dalam bisnes telco. Cumanya sometimes kita tak fokus ataupun kita tidak menyelami apakah peluang dalam bisnes telco ini. Itu contoh. Jadi clear partnya RM10,000, Alif transfer ke e-com, okey, syarikat tambah RM5,000, okey. Jadi total bonus tu dalam e-com adalah sebanyak RM15,000. Okey. Next. Alright. Ni tadi e-com boleh beli apa untuk stok SIM card, okey, top up Estel, merchandise. Coming soon kita akan launching part-part yang baru, so kita akan berikan info lah, okey. Alright, dalam bentuk memo ataupun dalam apps. Okey. Yang ini starter kit. Ini pun menarik. Sebenarnya rakan-rakan, ada telco ni, contohnya kita nak jadi dealer lah. Dealer memang betul-betul dealer, memang komisen nak banyak lah kan. Siapa yang nak buat bisnes kita nak komisen sikit? Okey. Sebenarnya rakan-rakan, contohnya Alif taja 100 orang, okey? Saya terangkan ya, Alif taja 100 orang. 100 orang tu semua beli starter kit yang berharga RM299 ni. Apakah kandungannya? T-shirt, ada cap, ada flyers, ada SIM card, okey? SIM card ni 30 pieces, dalam tu dia special sikit, dia ada 10 GB, okey? Valid untuk 12 bulan. Okey, sekiranya ada perubahan ke apa nanti kita akan inform lah. Okey, tapi benda ni akan launching dalam masa terdekat. So, Alif taja 100 orang. Okey. Alright. Level 1 Alif tu semua beli starter kit ni, Alif dapat berapa? RM12,800. Okey. Yang kedua ni, level 2 ni adalah upline Alif, okey, dan RM28 ni adalah upline kepada upline Alif. So bila anda kira nanti dia ada carta dia, okey. Ini adalah contoh komisen ESK. Okey. Ya. Menarik kan?
Commission top up kita dah dapat. Okey, commission top up kita dah dapat. Ini adalah apabila setiap ahli membeli starter kit tadi, okey, dengan bayaran 299, okey, produknya seperti yang disebutkan tadi, inilah dia punya penerangan dia. Okey? Banyak tak? Okey. Yang ini tadi, kalau anda lihat level 1 tu alif sebenarnya. Ia adalah duplikasi. Maksudnya kita buat penajaan dan hidupkan duplikasi. Kita tak payah banyak-banyaklah. Buat 10 je lah dulu. 10 pun dah banyak dah tu. Dah 10 tu belilah starter kit nanti, mana yang berminat untuk menjadi dealer. Inilah anggarannya. Ini duplikasi 10 ya. Rakan-rakan lihat. Duplikasi 10. Okey? Okey, duplikasi 10. Pendapatan tu 33,080 ringgit. So Alif mesti kata, alah Abang Habib, dia kata, rugilah saya dapat 10 orang aja 1,280 Cik Habib. Contohnya Alif cakap kan. Okey, maksudnya Alif kena ramaikan penajaan lah. Okey? Dan lajukan duplikasi. Apabila duplikasi berlaku, barulah kita mendapat imbuhan dia. Level 1 Alif aja 100. Kalau dah 100 tu memang dah banyak Alif. Banyak, bukannya 33K lagi. Kalau 100 kali 10 dah berapa tu? 1,000 kali 10 orang pun dah 10,000. Kira je lah 8% kali 10,000 kali top up 50. Kalau kita cerita kira duit saja malam ni kita pening. Okey, tapi ini adalah perkiraannya. Okey. So, saya teruskan lagi ya. Okey. Yang ini anda jangan terkejut. Okey, memang syarikat ni baru. Maksudnya anggaran sebulan, okey, tetapi pengiraannya antara bonus-bonusnya ini antaranya adalah ini. Alif tadi beli starter kit, okey, downline pun beli starter kit. Inilah pengiraan dia. Okey? Duplikasi 30. Sebab sekat tadi starter kitnya dalam 30 kan. So inilah 30, okey, 900 orang dan 27,000 orang. Memanglah banyak. Kan, kita pun tak tahu dapat tidak, tetapi kalau kita konsisten, okey, 10, 15, okey, 20, hidupkan duplikasi, commission top up pun dah banyak. Yang ini adalah intensif daripada syarikat. Okey? Daripada syarikat. Banyak tu. Maybe kalau kita berjaya buat contohnya 10 tahun daripada sekarang pun okey lah, sebab kita bermodalkan RM10. Kita bermodalkan RM10 rakan-rakan. Okey, starter kit ni pun tadi kita tak perlukan modal banyak-banyak 30,000, tak perlu. Kita modalkan 299 saja. Dalam tu banyak, 30 SIM card, t-shirt dapat, cap dapat, flyers dapat. Bagi saya dah berbaloi lah. Okey, cuba lihat ni. Ini long term, bukan hari ni join. Terus hari ni dapat. Ini adalah jalan kerja dan pengiraan. Sebab sometimes orang ni bila kita cerita part duit, dia akan kata scam lah katanya. Sebab apa? Bukannya scam. Ia adalah sebenarnya kemampuan cara kita mengawal pemikiran kita. Time study. Kalau Sabtu Ahad tu free, buatlah Sabtu Ahad. Okey. Asalkan buat, jangan stop. Dapat. Okey, dapat. Sebenarnya boleh bernaja. Kalau 10 tu rakan-rakan pun boleh anggarkan sendirilah. Cuba cek, buka dalam handphone berapa contact list. Family kita belah ayah pun dah ramai. Kan, walaupun makcik pun tak apa. Kalau makcik nak datang lagi banyak, apa salahnya, boleh carry forward lagi kan. Minimum top up 35. Okey. So inilah anggaran ataupun pengiraannya, duplikasi 30. Ibarat kata inilah duit pension kita. Terus terang saya cakap rakan-rakan, ini adalah duit pension kita. Okey. Yang mana kita boleh membinanya mulai esok, senang ceritanya. Saya cakap terus terang aja, mulai esok dah boleh mula, dah boleh menjana pendapatan. So, ini adalah pendapatan kita. Andainya lah ya, dalam ramai-ramai student UPSI ni, saya doakan, rakan-rakan pun doakan saya, semoga kita berjaya sama-sama. Benda ni tak pelik rakan-rakan. Rakan-rakan tak perlu kira. 30 orang, 900 ni adalah duplikasi. Maksudnya antara kita ni, kalau betul kita brainwash sekejap lah kan, kita punya mindset, aku nak benda ni. Kemudian buat grouping. Okay, meletup of course pendaftaran, buat grouping cerita-cerita, tak kisahlah cerita-cerita time free ke ataupun masuk Zoom meeting ke kan.
Okey, cuba fikirkan peluang ni. Ini adalah duit pincen kita. Tak keterlaluan saya katakan begitulah. Ya. Sebenarnya minta maaf cakap perjalanan macam saya ada anak tau. Anak saya 3 orang. Yang 2 dah berkahwin, seorang dekat UTM Melaka. Jadi perjalanan anak-anak saya ni saya tahulah maksud dia kan. Bekerja, berkahwin, kan. Mula tu seronok lah belum ada anak. Ini tanggungjawab bukan nak apa. Itu adalah realiti. Satu masa kita akan diuji kesetiaan, kasih sayang. Sebenarnya panjang kalau kita nak cerita memang menitik air mata. Okey, bagaimana saya sentuh part ni sikit. Allah akan menguji kita dari segi kesabaran apa semua tu. Semua tu ada. Okey. Alright. Jadi ambillah peluang ini, jadikanlah RM10 itu sebagai kita punya backup income dari sekarang dan masa depan. Okey. Banyak ni, banyak. Memang banyak. Saya tak mustahil kalau misalnya kata ada rakan-rakan yang berjaya. Saya tak mustahil sebab benda ni memang wujud. Okey, sebagai contoh ya rakan-rakan, petang tadi saya dapat call daripada level 1 saya. Satu panggilan yang saya rasa memang saya tak sangka. Tapi benda ini saya akan bincangkanlah kepada management. Dia bekas pilot orang Penang. Maybe dia ada masalah mata lah kot. Tapi dia ada gambar-gambar dia suruh saya buatkan video kan. Mr. Allen nama dia, orang Penang. Ada koleksi motor besar, okey. Bergambar dekat Lita Track, naik kereta lumba tu ada, okey. Tetapi dia berminat. Saya pun pelik, kan. Saya close deal tu online 100%. Nanti boleh follow Facebook saya, Habib Hafiz, okey. Fanpage Habib Hafiz huruf besar, huruf kecil Habib Hafiz juga. Itu saya punya Facebook profile dan juga Facebook page, okey. Jadi anda tahu tak apa yang Mr. Allen ajarkan kepada saya? Rakan-rakan kalau terjumpa peluang ni pun ambil, buatlah. Boleh berbincang dengan Mr. Chia. Okey, ada boleh datang ke HQ, bincang dengan Mr. Chia. Okey. Indonesia, Thailand, Singapura. Untuk luar negara. Maksudnya company tengah memberi peluang ataupun company juga ada, ialah membuat kerja lah. Maksudnya sebab kita bila ke luar negara kita boleh roaming. Okey. Maksudnya SIM card Airtel ni akan ada roaming di kebanyakan negara pada masa akan datang. Sekarang ni baru ada 3 negara. Tiba-tiba Mr. Allen tanya, "Watch not?" Bang, dia katakan, "Ini peluang contohnya SIM card ni tak. Saya ada kawan telco dekat Chinese. Saya dengar, sebab tadi saya rasing, saya dah ternampak dah peluang ni. Andai kata Mr. Chiang berbincang dengan Mr. Allen contohnya, berjumpa, mereka berbincang, meeting apa semua dengan mobile. Nampak tak peluang? Apakah yang Mr. Allen dapat? Dan saya sebagai admin dapatlah juga. Pelancong masuk dalam negara kita ni sehari berapa puluh orang kan? Kat situ keuntungan walaupun ibarat kata macam dia tak kekal SIM card macam pakai buang lah contohnya. Ibarat kata dia masuk pelancong kat sini contohnya 3 minggu sebulan. Okey, dia top up sekali aja. Tapi fast track kita dapat duit top up, kita dah dapat. Tetapi pelancong yang masuk tu tak berhenti sebenarnya. Kalau rakan-rakan dapat peluang tu, rakan-rakan ambillah. Contohnya, mesti antara kita ni ada saudara di luar negara, contoh United Kingdom ke mana-mana, sepupu ke, sepapat ke, makcik ke kan. Mesti mereka ada kenalan. Benda ni, rezeki ni dia tak tentu sebenarnya. Kalau Allah nak bagi, dia bagi je. Bagi saya, Alhamdulillah nanti pada masa yang tepat dia Mr. Allen datang sini dan berbincang dengan Mr. Chia. Okey, nampak tak peluang ni? Okey, right. Jadi seterusnya, ini dah habis. Ini dah apps. Rakan-rakan nak buat pendaftaran, okey. Boleh rujuk kepada saya, boleh rujuk kepada Cik Anim, okey, boleh rujuk kepada Alif, okey. Boleh rujuk juga kepada Prof. Minta maaf Prof jika saya ada terskip ke apa, okey. Jadi apps ni memang seronok lah bila kita guna sebab kat situ ada kita punya baki data gig, okey, hotspot kita bagi berapa, kalau kita top up awal berapa yang kita boleh nampak dalam apps kita, okey. Contohnya kita buat penajaan, pendaftaran tu kita akan nampak lah duit komisen tu berapa. Sebenarnya rakan-rakan, jika saya nak membantu lah, kan, rakan-rakan hubungi Alif, Cik Anim,
Prof ataupun saya. Bagaimana kita nak growkan benda ni? Okey, sebenarnya Mr. Chia tadi dah open. Kalau 10, 20, insya-Allah boleh sangatlah. Okey, jadi itu saja. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana mengundang saya juga. Seterusnya saya paskan kepada Cik Nadia slot yang seterusnya. Alright, terima kasih. Beri tepukan sikit, tepukan. Terima kasih. Right. Okey, jutaan terima kasih kepada Encik Ibnu dan Encik Habib atas perkongsian yang sangat jelas, padat dan sangat menarik itu tadi ya. Semoga semua dapat ambil manfaat, ambil informasi yang telah dikemukakan, yang telah dikongsikan oleh pada penceramah. Jadi kini kita akan membuka sesi soal jawab bersama panel penceramah. Jadi kepada para peserta yang ingin mengemukakan soalan, anda boleh menaik di komen chat ataupun menggunakan fungsi raise hand dan buka mikrofon dan kemukakan soalan anda. Jadi dipersilakan kepada peserta jika ada soalan yang ingin bertanya. Kan saya nak kalau tuan terangkan lebih yang pasal lebihan internet tu boleh tak? Carry forward ke maksudnya ini Alif ke siapa ni? Ada mungkin. Mungkin yang share screen tu. Okey. Sorry. Carry forward boleh. Contohnya carry forward ni mungkin top up. Contohnya hari ni 4 hari bulan. Okey. Sebelum bulan depan kan dia nak 30 kan. Okey. Hari yang ke 29, 28 top up awal je data tu kita boleh carry forward. Betul begitu. Sehingga berapa? Dua kali ganda. 2 kali ganda. Maksudnya kalau 200 jadi 400. macam itu. 2 kali ganda. So, contohnya bulan ni mungkin tak pakai langsung ni. Dia gunakan wifi, contohnya dia bercuti lah kan di rumah, dia offkan, tak ni pun. Contohnya baki 200 data lagi. Dia top up awal, so dia akan dapat 400. Macam tu. So bulan depan dia cuti lagi. Ni cerita lah nak senang faham. Dah ada 400 kan? 400 bulan depan dia top up awal lagi. Jadi berapa? 400 juga. 400. Jadi 400 campur 400 lah. 400 saja maksimum. Oh, maksimum 400. So maksudnya kalau kita nak data gig yang banyak, kita ambil package yang banyak lah. Contohnya yang besar sikit lah, maksudnya RM50 lah macam tu. Okey, RM50 bagi saya dah berbaloi lah. 500 gig full hotspot. Alright. Saya sambung sikit boleh? Alright. Okey, saya sambung sikit. Okey, apa yang Tuan Habib bagi tahu tu. Okey, contoh yang kedua yang saya nak tunjukkan. Okey, tadi kita cerita berkenaan dengan top up RM35. So RM35 ni company memberikan kepada rakan-rakan semua 200 GB high speed data. So 200 GB high speed data ni dia punya maksimum dalam satu masa 2 kali ganda, iaitu 400 GB data. So kalau tak cukup, contoh katakanlah kita ambil yang RM50. RM50 500 GB high speed data. Okey. So sekiranya dalam 1 bulan tu kita hanya menggunakan 200 GB data, ada baki lagi 300 GB. So 300 GB ni boleh di carry forward ke bulan hadapan. Okey, maksimum 2 kali ganda daripada 500 adalah 1000 GB data. Maksimum dalam satu masa. Syaratnya sebelum tamat data tersebut, okey, kita top up dahulu RM50. Sama juga dengan RM35. Sebelum tamat data tersebut, sebab dalam kita punya apps Istia tu ada tarikh. Pada data tu ada tarikh. So sebelum tamat tarikh tu kita top up dulu. Okey. Sama ada RM35 yang kita nakkan ataupun RM50. Yang RM50 ni maksimum 1000 GB data. So macam saya punya data yang dekat phone saya. Okey. So bila saya dah guna selama 2 bulan, so saya punya ada, nampak tak? Saya tak nampak pun. Saya punya ada terkumpul 850 GB data daripada maksimum yang saya boleh bawa
1000 GB. So contoh katakanlah ni bulan 4 yang saya punya bulan 4 saya ada 850 GB. Okey, saya gunakan guna sampai hujung bulan 4 ni saya guna baki ada 700 GB. Okey, so baki 700 GB ni dia akan tolak pada bulan 5. So bulan 5 saya akan dapat data yang baru 500 GB. So 500 GB kalau baki 700 GB yang ada kan ada 1200 GB. Okey, company hanya benarkan pada bulan 5 1000 GB data sahaja. So dalam saya punya apps ni nanti bulan depan tu jadi 1000 per 1000. Maknanya maksimum dah. Bukannya 1200 per 1000. Dalam sistem aplikasi Istel ni dia ada mention kat situ. Maksimum untuk RM50 1000 GB. Itu untuk RM50 lah. Kalau yang RM68 dengan RM98 ikut dia punya kategori. Kalau macam RM98 ada 999 GB. Kalau 2 kali ganda maksudnya menghampiri 2000 GB data maksimum dalam satu masa. Okey, so clear ke Mukri dan lain-lain? Jelas ke? Jelas Tuan. Alright, terima kasih. Ada next soalan? Apa saja, boleh tanya apa saja soalan yang tak jelas, yang tak clear, yang perlu kami jelaskan, memperhalusi balik pada setiap soalan. Okey, soalan dah boleh juga tanya kat sini kalau ada, betul. Okey, saya juga nak tahu dalam 233 orang ni, okey, yang nampak, yang orang kata tu baguslah Istel ni. So sekiranya sahabat-sahabat semua nampak Istel ni bagus, tolong komen dekat ruangan ni. Sila komen. Komen. Komen bagus ke whatever. Yes. So saya nampak dekat situ nanti komen dekat ruangan komen. So apa saja. Macam mana nak tengok dekat ruangan komen tu? Okey, Karimah, thank you. Najiyah, bagus. Mintaria, Hairun, bagus. Aisyah, bagus. Okey, alright. Saya kalau boleh, saya nak dapatlah minta maaf cakap ya. Saya nak 200 orang ke. Okey. Siapa yang komen ni nanti boleh hubungi saya. Okey, insya-Allah 200 peserta ni bang macam mana bang? Kita boleh diskaun lah, boleh diskaun. Boleh diskaun. Boleh sangat. Okey. Saya nak bagus ramai-ramai, bagus. Semua, kalau boleh semua komen. Okey. Lepas tu thumbs up ke, bintang ke, mercun ke semua kan. Ni first time saya gunakan Google Meet, lepas tu dia live dekat FB. Terima kasih semua, saya nampak semua. Alright, terima kasih banyaklah, terima kasih banyak. So nanti boleh berhubung dengan Alif, dengan Prof dan juga Cik Aning. Betul. Kalau nak direct saya pun boleh, nanti saya tanyalah. Okey, contoh dia kan. Betul. Sebenarnya di dalam kursi ni dah ada pengguna Estel, rahsia saya beritahu. Sebenarnya dah ada. Jika rakan-rakan mendapat peluang itu, mengenali pengguna Estel di UPSI, maka kita untung sama-sama lah, senang cerita ni. Ni cerita nak buat duit ni sebenarnya. Ini bulan berapa bang? Bulan 4 ya? Bulan 4. Okey. Sebenarnya kalau boleh tu kita cubalah buat review. Team leader bagi offer setiap hari bulan Mr. Chia pun berikan offer terbaik punya untuk UPSI. Alright. Jadi ada soalan lagi? Ada soalan lagi ke Tuan Sultan?
Okey, jadi memandangkan tiada soalan lagi daripada peserta, kita akan teruskanlah majlis. Jadi tibalah kita ke penghujung majlis. Pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para penceramah serta semua peserta yang telah meluangkan masa dan menjayakan BNP kita pada malam ini. Jadi semoga segala ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan bersama. Jadi sebelum bersurai, kita akan adakan satu sesi fotografi. Dengan itu saya akan serahkan majlis kepada unit media untuk kendalikan sesi ini. Jadi mohon kerjasama semua peserta untuk buka kamera dan ikut arahan yang diberikan oleh unit media. Silakan. Sama-sama, Prof. Okey, sama-sama.